Semalam aku tengah bawa kereta, tiba-tiba keluar pula lambang ni. Apa benda tu tandanya dia nak mengadu masalah je tu. Tak payah pening-pening, korang pakai je scanner ni. Scanner ni daripada King Bolen. Kecil je tapi power. Bukan takat boleh baca kod je, dia boleh buat full system scan dekat kereta korang. Sistem ABS, SRS, TPMS, EPS, gearbox, engine semualah. Kalau ada apa-apa masalah, dia akan keluar dekat sini. Selain daripada scan kod, dia ada juga 15 special function. Ada ABS bleeding, oil reset, parking brake reset, reset immobilizer pun ada juga. Baru-baru ni aku tukar ECU kereta ni. So nak terus start kereta memang takkan boleh lah, kena reset immobilizer dulu. So lepas dah reset, guna scanner ni, kereta terus boleh hidup. Nak tambah kunci kereta pun boleh guys. Ataupun korang nak diagnose masalah, let's say kalau tingkap tak boleh nak turun, nak tahu switch ataupun motor tingkap ni yang rosak, korang boleh test melalui scanner ni je. Banyak lagi boleh test, tak kisahlah meter ke, nak tengok live data ke. Scanner ni disupport hampir semua brand kereta, tak kisahlah korang pakai kereta Jepun ke, kereta Conti, termasuklah Proton and Pro 2. So guys, kalau korang nak scanner ni, aku dah sediakan link dekat aku punya bio, korang just tekan dekat situ.